Tuan Yang Dipertua, penanam padi merupakan tulang belakang kepada keterjaminan makanan negara, khususnya dalam memastikan bekalan beras yang mencukupi dan stabil untuk rakyat. Namun hakikat yang perlu kita akui ialah penanam padi masih berdepan dengan pelbagai cabaran yang menekan kelangsungan hidup dan pendapatan mereka. Antara isu utama ialah kos pengeluaran yang semakin meningkat, termasuk barang-barang input, harga baja, racun, benih, jentera. Sedangkan harga belian padi sering kali tidak seimbang dengan kenaikan kos tersebut. Keadaan ini menyebabkan ramai penanam padi, khususnya berskala kecil, beroperasi dengan margin keuntungan yang terhad. Saya ulas sekali lagi potongan yang mengancam pendapatan petani. Ada yang 40%, ini yang Dipertua. Apa yang dipotong itu adalah termasuk wap basah, padi tak cukup kering, kotor, ada dalam tu ada daun-daun kering dan sebagainya, jerami dan sebagainya, kotor, muda tak cukup tua, hampa, maknanya biji padi itu tak diisi, tetapi potongan sampai 40%. Yang ini 60%, 50%, 65%. Kalau angka-angka yang saya sebutkan tadi masih tidak jelas, sebagai bekas guru, saya bawa alat bantu mengajar. Kalau saya ada sebatang paip yang sepanjang ini, 100%. Potong 50%, tinggal panjang ini. Mudah-mudahan nampak ya. Potong lagi 75%, panjang ini. Kalau paip panjang ini masih boleh digunakan untuk baiki paip singki sekurang-kurangnya. Kalau panjang macam ni nak buat apa? Inilah baki yang petani dapat, hasil daripada mereka bercocok tanam. Kalau kerajaan kata pertanian meningkat, subsidi diberi dan sebagainya, galakkan dan sebagainya, tapi kalau untungnya sebanyak ini, baik tak payah tanam padi, kita import saja padi. Begitu juga dengan ternakan babi. Buat dekat Kuala Langat, bantahan. Buat Bukit Pelantuk, bantahan. Hantar ke Benut pun bantah juga. Hantar ke Kampung Baru Cina pun confirm bantah juga. Tak payah bela, import saja. Import babi golek ataupun babi potong. Macam ayam, ayam bulat. Macam Singapura lagi ramai yang makan babi, tapi dia tak ada ternak. Jadi selamat. Saya tak kata babi ni bau. Saya ada kebun. Di kebun saya banyak babi. 15 ekor, 20 ekor sekali masuk. Kebetulan bila saya masuk je dia pun ada. Bila saya ada je dia pun masuk. Dan babi itu tak busuk. Memang tak busuk. Yang busuk ini adalah kandang menyelenggaranya tu. Mohon celahan. Itu yang menyebabkan busuk. Boleh saya celah sikit? Dan sebagai rakyat Malaysia, saya pun teringin nak makan babi sebenarnya. Dan macam-macam binatang lain. Kan kita hidup cuma sekali kan. Cikgu, tapi mohon agama saya melarang untuk saya makan. Gopeng sebab itulah saya tak makan. Saya teringin makan biawak, ular. Saya suka, teringin. Tapi agama saya melarang, jadi saya tak makan. Dan walaupun begitu, agama saya tak pernah mengajar supaya saya hina orang yang makan. Saya menghormati, makanlah. Cuma kandangnya je busuk, kita import, jadi tak bau busuk. Mohon celah. Tak bolehlah kita bandingkan makanan-makanan lain. Budu lagi busuk, Budu walaupun busuk sedap, sebab tu kita makan. Dan banyak lagi lah benda yang busuk tapi sedap. Sabar Brunam. Sahabat saya, boleh celah sikit? Boleh saya celah sikit lah? Saya celah sikit tentang cadangan untuk import saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kewangan dan Kementerian Kesihatan Malaysia atas komitmen berterusan memperkukuh perlindungan kesihatan rakyat melalui inisiatif MySalam. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, peruntukan yang bagi inisiatif berkaitan MySalam telah menunjukkan peningkatan daripada 100 juta ringgit Malaysia pada tahun 2025 kepada 130 juta pada 2026.
Peningkatan ini jelas mencerminkan Sabak Benam, keprihatinan Puncak Borneo, kerajaan dalam memastikan golongan berpendapatan rendah, Dia tak benarkan, khususnya kumpulan B40 terus mendapat Sabak Benam, takaful Puncak Borneo, kesihatan yang amat Nak jelaskan diperlukan. sikit boleh? Kita semua maklum bahawa MySalam bukan Puncak Borneo, sekadar Gopeng skim pun nak bantuan, tetapi merupakan talian hayat kepada jutaan rakyat B40 berdepan dengan kos rawatan penyakit kritikal dan keperluan hospitalisasi. Di bandar, kemudahan kesihatan mungkin lebih mudah diakses. Namun realitinya di kawasan luar bandar dan pedalaman, kadar kemiskinan adalah lebih tinggi, akses hospital lebih terhad dan beban keuangan akibat sakit adalah jauh lebih berat. Sehubungan dengan itu, saya ingin memohon kerajaan dengan penuh hormat agar kerajaan mempertimbangkan penambahan peruntukan MySalam kepada 200 juta. Penambahan ini amat penting supaya liputan dan manfaat MySalam dapat diperluaskan, khususnya ke hospital-hospital di kawasan luar bandar yang mencatatkan kadar kemiskinan tinggi serta kawasan yang majoriti pesakitnya adalah golongan B40. Terusnya, Tuan Yang Dipertua, Sabak Bernam, masa dah saya habis, ingin Sabak Bernam. memohon Sabak Bernam, kemudahan Sabak Bernam. untuk masyarakat India di kawasan saya. Masa dah habis. Ya, tapi masyarakat India mohon supaya saya cakap di parlimen ini supaya adakan alat untuk bakar mayat. Bakar mayat. Kerana sekarang ni mereka menggunakan kaedah tradisional, pakai kayu yang agak sulit lah, ataupun hantar jenazah ke Teluk Intan, ke kapal dan sebagainya. Jadi kementerian yang berkenaan mohon diadakan kemudahan ini. Saya minta maaf kepada rakan-rakan saya ya yang tak dapat untuk saya berikan laluan untuk mencelah. Bagaimana bolehlah bagi saya soalan-soalan atau secara bertulis. Tuan Speaker, Boleh saya tanya saya nak sekarang, bangkitkan, Boleh saya tanya sekarang? saya nak bangkitkan Itu status peraturan menteri mesyuarat. tu. Saya nak bangkitkan Itu status peraturan menteri mesyuarat. je ko. Okey. Kalau boleh. Speaker, saya nak bangkitkan peraturan mesyuarat 36.4. Saya mendengar tadi ucapan sahabat saya, sahabat Bernam. Peraturan berapa tu, Yang Hormat? 36.4. Sebab beliau ada menyebut bahawa ada rakan-rakan ahli parlimen yang menyebut pasal makanan babi itu. Saya sebenarnya pada hari itu saya memberi nasihat kepada netizen, kepada sosial media supaya tidak mencaci dan juga menghina makanan bangsa lain. Saya tidak menyebut bangsa-bangsa mana. Saya menyebut bahawa bangsa kami, bangsa Dayak, tidak banyak mengambil rasuah, tidak banyak mengambil dadah, tapi dipersalahkan kerana hanya makanan kami makanan babi. Jadi saya minta semua rakyat Malaysia untuk menghormati. Tetapi apa yang diwar-warkan di dalam media, saya kata kalau kata babi itu busuk, budu dan belacan juga busuk, tapi kita hormati, kita akur kepada titah, duli tuanku. Tapi bab itu tidak disebut oleh media, menyebabkan orang ramai marah. Jadi saya tidak ada nak menyakitkan mana-mana pihak. Puncak Borneo. So maksudnya apa kaitan dengan Sabak Bernam? Tak ada kan? Sebab beliau menyebut mengenai pemakanan babi. Kalau nak marah pasal kandang, tak apalah. Kita pun tak setuju pasal kandang yang tak sesuai. Tapi saya mohon dalam ucapan saya supaya netizen jangan menghina orang yang makan babi. Kalau nak marah dengan kandang babi, silakan. Kita hormat. Orang Melayu tak makan babi, kita hormat. Okay. Jadi saya so tak ada isu lah dengan Sabak Bernam. tak ada isu dengan Sabak Bernam, tapi saya nak perbetulkan apa yang saya hujahkan itu. Terima kasih, Speaker. Speaker, peraturan. Terima kasih kepada Sabak Bernam. Seterusnya saya persilakan Yang Berhormat Tenggara. Speaker, peraturan, Speaker. Peraturan 36.4. Saya ingin puji Sabak Bernam di atas kenyataan beliau bahawa kita tidak boleh menghina makanan orang lain. Saya puji Sabak Bernam. Dalam konteks yang sama, saya minta beliau juga menasihatkan Pasir Mas supaya tidak menghina kepercayaan dan agama orang lain, termasuklah rumah-rumah ibadat. Tidak ada mana-mana ahli parlimen amanah maupun UMNO, PKR yang menghina agama, termasuklah Bersatu. Tetapi kecenderungan ahli-ahli parlimen daripada PAS
mengeluarkan kenyataan rumah ibadat haram telah menyinggung perasaan bukan saja ahli di parlimen tetapi di luar sana. Jadi permintaan saya kepada sahabat Benam, Okey, terima kasih. sifat yang terpuji, tolong nasihatkan Pasir Mas dan ahli-ahli parlimen PAS supaya tidak mengeluarkan kenyataan rumah ibadat haram. Okey, terima kasih, Jurutong. Speaker. Seterusnya saya persilakan Yang Berhormat Tenggara.